Okay, anjing tak berhenti bunyi. Dia tak tahu kenapa. Okay, ingat ada bunyi siap? Ingat jalan Bukit Lengkok, kawasan Pulau Pinang. Ya, dulu jalan ni sangat sunyinya. Boleh kira lah berapa banyak kereta motor yang lalu. Jalan ni malam memang gelap dan sunyinya. Betul dia panjang satu kan. Betul. Tak banyak ingat penduduk di jalan ni kan. Itu salah satu sebab dia sunyi kot. Dan dekat jalan ni ada satu hotspot ataupun tempat yang saya rasa sebab tempat tu jalan ni dia jadi seram. Sebab tempat tu juga dia ada sejarah dia. Okey, kita akan sampai ke lokasi tersebut, lokasi hotspot tu Pecah lah. Buat boleh lalu sini, pecah habis. buat jalan. Dia runtuh, tanah runtuh. Dia buat pecah, dia buat nak buat longkang tu lah. Tak boleh naik dari situ kan? Tak boleh naik tu. Ni mana kena turun sini kau? Turun sini kau. Okey, kita dah sampai jalan ataupun lokasi tersebut lah. Ada bukan tayar, ada orang nak main kat sini. Kan cakap orang nak main sini. Ada bukan tayar lah. Dia ada pagar, tak boleh naik ke atas. Daripada ni daripada pagar yang Pagar ni je, aku rasa dia nak reconstruct balik ni. daripada buat dah itu kan. Oh ya ke? Dulu ada pagar bumbung warna biru tu, daripada cabut dah rasanya. Oh ni zinc tu? Zinc tu. Dulu lah dalam setahun lepas kot dah. Wah, murah aku tak main sini. Habis naik sini? Pernah naik dengan Hang Syak 2019 atau 2020. Lepas pada tu? Lepas tu tak pernah. Memang lah pernah naik dengan aku dulu. Kalau Tengok video-video lama dulu. saya pernah main dengan Syak pada video pertama. Video pertama saya buat waktu tu. Dah ingat depan ni ada pokok. Ada pokok daripada tebang pokok ni. Pokok ni ada kejadian lah. Kejadian sahabat kita. Ni frog ni. Okay, kita akan duduk kat sini set. Ni kubur ni dia tak tanam orang baru dah kan? Dah campur. Ada yang tanam, ada yang tak tanam. Sebab ada satu kubur baru ada kat depan tu lagi. Sana tu. Yang tu baru kan? Yang tu baru. Ni mungkin dia bercampur kot. Ada setengah orang nak tanam kat sini. Mungkin tak mau. Tapi rasa mungkin kawasan dia dah padat kot. Dah padat lah. So tak bagi dah kot. Okay, kita akan explore sikit. Bukan semua manusia North Seekers. Menyiasat yang tak terlihat.
kat sini ada satu tempat, saya baca dalam blog tu, dia kata sebenarnya kat sini terdapat ada satu terowong yang dibina oleh PKM ataupun Parti Komunis Malaya. Dan terowong tu ada sejarah yang hitam. Tapi saya cuba nak cari terowong tu. Sebab berdasarkan blog ataupun info-info dalam internet tu, dikatakan Parti Komunis Malaya ambil gereja ni waktu zaman darurat tu lah, semua zaman komunis tu, dan depa korek satu terowong sepanjang 3 km terowong tu, daripada sini sampai ke satu lagi kuil ke apa tak, saya tak silap saya, kuil 1000 tangga dekat kuil tu. Ini tangga-tangga ni, tangga asal ataupun binaan asal lah gereja ni. Dan sebenarnya gereja ni adalah 2 gerbang. Maksudnya ada 2 menara, 2 gerbang pula. Silap, ada 2 menara. Satu menara lagi runtuh dekat sini, saya percaya. Dah runtuh dah. Anda boleh tengok kamak lama dia. Memang ada 2 gerbang. Dan dikatakan sini bina gereja ni adalah sini bina gotik. Sebab apa saya kata gotik? Sebab dia ada beberapa seni bina yang khusus untuk gotik. Cermin dia macam bulat tu. Kalau dia ada punya jendela dia berbentuk bulat tu. Itu adalah seni bina gotik. Dan juga menara ni. Menara ni pun melambangkan seni bina gotik. Dan kenapa dibina macam tu, dia ada sebab dia. Sebab dia dalam saya tak boleh nak cakap lebih lah, sebab saya tak arif sangat bab ni. Tapi dikatakan cermin yang menunjuk ke atas tu, yang melengkung ke atas atau tajam ke atas, menunjukkan kekuasaan pencipta lah. Dan juga menara menunjuk yang tinggi, menunjukkan kekuasaan Tuhan dalam pahaman ni lah, Kristian. Dan jendela ni ada diambil lah, jendela ni masih lagi ada, diletakkan dekat kawasan gereja yang baru dekat Kulim tu. Dan juga patung kat yang tengah ni, dulu sini ada patung, telah diambil, disimpan dekat gereja yang baru tu dekat Kulim tu. Kat sini terjadinya 2 kejadian, iaitu kejadian yang pertama waktu penjajahan Jepun dulu. Tempat ni berlaku pembunuhan lah, dipercayai mubalik Kristian kat sini dibunuh oleh Jepun. Waktu tu dalam misi Jepun ada nama dia, dalam misi tu ada nama dia. Saya akan bubuh dekat bawah nanti. Waktu tu dia tangkap semua mubalik Kristian ni untuk bunuh. Dan lepas pada tu pula Parti Komunis Malaya ambil tempat ni dan dia duduk kat tempat sini. Dan adalah kejadian-kejadian yang berkaitan dengan terowong tu. Dikatakan kat terowong tu mereka bunuh diri dalam terowong tu. Batu asal ni 100 tahun dah. Rekahan pada batu bata ini mungkin sekadar dimamah usia,
Setiap retaknya seakan menyimpan jejak tragedi hitam yang pernah menghitamkan tempat ini. Kami cuba mencari jejak-jejak memori hitam tersebut di luar kawasan gereja ini. Bagi penduduk tempatan, terowong tersebut adalah sejarah gelap yang masih menghantui kawasan ini. Kat depan tu dia ada satu lambang Kristian ataupun 3 kubur yang bertanda Kristian. Dan yang paling besar tu saya rasa adalah mungkin pemilik Mubalik gereja ni. Sebab apa, selalunya dalam budaya Kristian ataupun pahaman Kristian, kubur yang bertanda lambang besar tu menunjukkan seseorang mungkin daripada kalangan Mubalik, orang yang penting untuk gereja, ataupun dia punya daripada golongan bangsawan. Saya mungkin dia ada sebab kenapa palang Kristian dia terlalu besar untuk menunjukkan identiti pemilik kubur. Sedang kami mencari jejak terowong itu, mata saya tertarik kepada kubur-kubur lama yang sunyi ini. Setiap batu nisan seolah-olah menyimpan sebuah kisah. Mungkinkah ada di antara mereka yang menjadi mangsa tragedi zaman pendudukan Jepun? Saya rasa ni kubur lama, mungkin kubur pemilik. Maksudnya bukan pemilik lah, orang penting gereja ni. Dan yang paling besar adalah ini ya, tanda ni ya. Lambang ni paling besar. Saya rasa setinggi ni. Dan ada lilin-lilin kat sini. Saya tak pastilah, mungkin ada yang main puja ataupun penghormatan kepada pemilik kubur. Saya tak pasti, mungkin tempat nampak sangat kotor, warna hitam apa semua, ada bekas-bekas lilin tu. Banyak lilin. Saya cuba cari kubur mana yang paling tua. Tapi saya tak faham bahasa Cina. Ada satu kubur dia tulis 1937. Situ 1937. Lama 1937, sebelum merdeka. Ya, kubur paling tua, mungkin salah satu yang tertua, 1937. Mungkin ada lagi tapi kita tak sempat nak cari.
Jadi saya percaya kubur ni mungkin adalah pemilik dia adalah pemilik orang penting gereja ni. Dan ada yang tinggalkan bungkusan hadiah. Tapi ada orang buat, ada orang buka kot, kita tak pasti. Tiada kesan tanda-tanda terowong di bahagian ini. Kami luaskan radius pencarian, iaitu ke bahagian belakang gereja ini pula. So kami cuba cari jejak-jejak terowong tu ada ke tak ada. Tutup lah. Oh ni baik. Apa ni setempat batu tu kan? Tu macam tempat orang belayam je lah tu. Sebab dia pintu masuk ke kebun. Oh tu kebun lah. Itu pokok apa jambu punya? Ni kebun orang. Jom nak pergi balik. So kami terowong tu susah nak jejak. Mungkin sebab dah lama sangat. Mungkin dah tertimbus ke apa ke. Dan laluan ni adalah laluan belakang gereja ni. Mungkin ada bawah-bawah ni yang kita tak tahu kan. Wah, mungkin lah sebab belakang dalam tinggi kat dia punya gaung ni. Semak dan bersemak. Dua tragedi hitam telah meninggalkan kesan yang mendalam di tempat ini. Sejak itu, pelbagai kisah mula tersebar. Ada yang mendakwa pernah diganggu ketika melalui jalan di bawah gereja ini. Adakah ia sekadar kebetulan atau masih ada sesuatu yang belum berakhir? Malam ini, kami akan cuba mencari jawapannya. Masuk waktu malam dan saya dengan Syak berada dekat satu sempadan antara Kedah dan juga Pulau Pinang. Dan kita akan masuk kawasan Pulau Pinang dalam 5 meter je. Sebab saya duduk saya berhenti tengah tepi jalan ni. Tengah jalan. Okey, kalau ada nampak depan tu ada tulis selamat terima kasih, selamat jalan. Kita dah masuk kawasan Pulau Pinang, iaitu kawasan Bukit Mentajam kalau kita pergi menuju ke depan. Cuba tahu kenapa itu tadi. Okey, kita akan kono belah kanan untuk sampai ke jalan shortcut tu. Kita dah masuk jalan. Kat sini kawasan Pagat Terah. Mungkin kampung Pagat Terah kau nak cakap sebab depan tu Sungai Lembu. Dan kawasan ni semua duduk dalam daerah Seberang Perai. Kita ada roblok lah. Selalunya roblok depan ada pagi juga. Bawah lampu tu. Di kawasan kilang kan. Ni kawasan kilang lah. Kilang apa aku tak tahu, tapi kawasan kilang kecil kan. Nak masuk ronda aku takut. Aku tak pernah masuk je. Takut lah macam bunyi. Itu polis kau ronda lah ni. Oh ya. Okey, ni jalan dia. Jalan dia pada waktu malam. Dan macam biasa saya dengan Syak dekat belah kiri saya. Dan kita akan lalu jalan ni. Dan kalau ada rezeki kita akan pergi Bukit Lengkok lah. Okey,
Okay, ni jalan ni pada waktu malam dah menunjukkan tepat pukul 12. Gelap jalan ni sebab dia tak ada lampu. Dan macam waktu siang tadi, kita akan berhenti di belah kiri kita, iaitu kawasan sport gereja. Yang kata dah tahu okey. Ni naik sampai atas macam itu. Kita dah sampai dah kawasan ni. 1882. Tak hujan. Okey. Baru siang tadi hujan lebat. Hujan lebat. Kotong kali ni. Dia bukan kayu. Kata kayu kita. Ha? Kayu gitu. Siang main. Oh. Okay, saya dengan Syak akan duduk kat sini dulu lah, duduk tengok rasa suasana pada waktu malam macam mana. Dan seterusnya kita akan sambung perjalanan ke Bukit Lengkok lah. Okay, anjing tak berhenti bunyi ya. Okay, anjing tak berhenti bunyi. Saya tak tahu kenapa. Dan kat depan bawah tu ada kat situ jalan raya. Boleh dengar motor jalan lalu situ. So pada waktu siang saya ada jalan lah depan-depan tu sebab saya nak cari terowong tu. Dan dalam saya nak cari terowong tu, saya tengok kat kubur-kubur sini ya. Setakat yang saya nampak, kubur yang paling awal adalah 1937, iaitu sebelum Malaysia merdeka. Mungkin ada lagi awal tapi saya tak belik lah semua. Jadi maksud dia memang lama lah. Dan saya percaya mungkin kubur-kubur yang lama ni ataupun kubur yang ada tanda-tanda Kristian yang besar ni mungkin milik paderi sini ya.
Bulan elok kan. Cahaya tak langit masuk ke langit. Langit cerah hebat. Letak kamera kat mana? Letak kamera kat bawah tu sebab aku nak suruh jalan tu, tapi jalan tu tak ada cahaya. Mana pokok yang itu tak pokok sini? Pokok dekat jurang sini ada pokok satu kan? Ni kan? Ni kan? Terbang pokok ni. Ni. Ni pokok dah ditebang ah. Dan kat pokok ni waktu kami main waktu tu 2000, ingat kita pernah tengok gambar depan ni katanya. Ada hujung 2019 ke 2020? kita pernah tengok gambar depan ni, kita 4 orang. Ada ke mana? Aku rasa macam ada kalau saya lihat je, aku pernah nampak itu dulu ada dalam aku punya simpanan. Lepas tu kita muni je lah, kuih-kuih je. Sekarang aku pergi. Kurang, sekarang mantap. Gemuk. Saya ingat di sini memang ada satu pokok sini. Kira ada pada tebang ada pokok ni. Pada video pertama saya buat saya ingat depan ni ada pokok. Ada pokok daripada tebang pokok ni. Pokok ni ada kejadian lah, kejadian sahabat kita. Masa aku turun kereta, time tu Hanifah pun rasa dah tak ada hati Hanifah kan. Belum rumah rasa seram. Belum umur dah naik dah. Betul. So masa Han dengan Syak pergi masuk betul-betul dalam gereja, aku buat story. Aku suruh Hanifah, aku dengan Hanifah yang tu rekam. Aku duduk kat gereja masa tu. Aku pergi kat Syak. Masa aku buat live IG, and then Hanifah buat story. Masa buat story tu, second intake yang aku pergi suluh belakang kan. Aku suluh kat kubur. Aku suluh kat pokok. Kat pondok tu lah. Sebelah pondok tu ada pokok. Kalau Pokok pasal hunting tak ada tu. Pokok tu yang mare. Yes, pokok hunting tak ada tu. Aku terkejut tau. Hanifah tanya aku, Han tak tanya aku, Han nampak aku terkejut kan? Aku tak tanya apa, aku cuma nampak reaksi Frog lah. Frog macam aku cakap, uish. Aku cuma tak kata apa dia tu apa, aku tak kata. Aku wish lah. Aku nampak Han tegur tapi dia natural lah benda ni. Han nampak benda yang pelik. Han kan terkeluar sendiri. Wih, sakit ni. Dekat orang takut. Relax. Aku nampak tu budak bawah umur 12 tahun lah. Aku rasa mungkin budak kecil lah. Dia so kepala kat tepi belakang pokok tu tengok. Aku terus push. Terus aku je Nipah. Nikah tentu aku dah cakap habis setting. Lepas tu aku kata kat Nipah, awak lah aku duduk beletang dengan Nipah lah. Awak pin tutup lampu apa semua ni. Lagi binatang masuk lah apa semua kan. Nipah dah tu kan. Perasan kan. Cuma aku tak kata ada benda masuk. Aku kata takut binatang masuk ke apa. Cuma kata takut binatang lah, tak nak kata. Aku tak petik lah nama tu. Sebab aku tentu tengah checking kat, terkejut kan. Aku macam uish, duduk dalam kepala aku lagi lah. Yang tu lah. Sebab memang betul sebab tingkat kereta pokok kan. Kereta pokok takut binatang masuk itu tak perasan kata kan. Takut binatang lah. Tapi aku sebenarnya terkejut dan trauma kat lah. Nampak budak tu kat situ celah-celah pokok tu. Budak apa pendek. Safety first lah kan. Tu tengok dulu apa, tengok dekat Amino tu. Lama juga lah. Lepas dalam apa tengah duk buat live apa semua tu, belah kanan tu aku dengar bunyi. Bunyi dia macam panggil macam tu kan. Macam tegur kan. Tapi sekali lah. Kalau orang kata binatang ke apa, selalunya binatang lah pengalaman aku dia akan ulang-ulang. Macam burung ke apa ke, dia akan banyak-banyak kali. Ni sekali je. Tu bila berkali tengok sudah tak apa lah macam biasa. Tak ada apa sangat lah, cuma first turun pada kereta tu aku rasa macam seram, sejuk lah, seram rumah biasa lah. Standard kalau kita pergi tempat-tempat yang macam ni biasa lah kan, tu aku rasa macam normal lah.
Pasal kita tengah setting untuk kita tinggal shark dalam 30 minit tu kan, kita tengah setting GoPro apa tu. Masa tu lah aku ada mengadap belah kubuk ke belah jalan kita nak turun lah. Aku ada dengar macam syak kata tadi lah, macam ada suara macam panggil. Macam tu lah, aku pun macam aku dengar aku macam okey lah. Aku kata biasa tu kata kan. Macam tu lah aku pun. Lepas tu terus kita setting je lah macam tu kan. Macam tu je lah kata. Okay, dengar ada bunyi Syak? Dengar? Bunyi? Belah kiri. Belah sana? Belah kiri ha? Ke belah kanan kan? Okay, saya dengan Syak dah sampai dekat gereja ni, dan kami dah stay tadi dalam beberapa minit. Dan memang kat bawah tu jalan tu mungkin adalah dalam beberapa bilangan kenderaan yang lalu masuk di jalan ni. Kalau waktu malam pun tak sunyi sepenuhnya. Dan Alhamdulillah cuaca pada malam ni elok, langit pun cerah. Jadi duduk kat sini kalau bolehlah rasa feel dia, memang rasa jugalah feel lah. Dan sekejap kita akan teruskan perjalanan daripada kawasan gereja ni, iaitu Pakat Teras. Kita akan melalui jalan ni lah, jalan Pakat Teras ni menuju ke Sungai Lembu yang terletaknya satu lagi hotspot. Saya baru jumpa waktu eksplorasi siang tu, ada satu rumah tinggal, dan rumah tinggal tu berdekatan dengan jalan Bukit Lengkok, kawasan Pulau Pinang. Okay, jadi mungkin rasanya kami stay kat sini dah tak ada apa lah kot. Kami akan teruskan perjalanan sebab kawasan ni pun tak boleh explore, sebab dia bangunan ni pun sisa dah tinggal runtuhan je, dan takkan kami nak explore kubur. Kami cuma merasai suasana malam pada timbul jatuh. Tak nampak Syak? Dia jatuh. Tak apa, nak habis dah. Sabar Syak, kami nak pergi dah. Okay, tadi ada. Jadi mungkin sampai kat sini lah, kita akan teruskan perjalanan.
Dengar ada bunyi Syak. Dengar? Bunyi. Belah kiri. Belah mana? Ha. Belah kiri ha, ke belah kanan kan? Ha. Okay, saya dengan Syak dah sampai dekat gereja ni, dan kami dah stay tadi dalam beberapa minit. Dan memang kat bawah tu, jalan tu mungkin adalah dalam beberapa bilangan kenderaan yang lalu. Maksudnya jalan ni kalau waktu malam pun tak sunyi sepenuhnya. Dan Alhamdulillah cuaca pada malam ni elok, langit pun cerah. Jadi duduk kat sini kalau bolehlah rasa feel dia, memang rasa jugalah feel dia. Dan jadi kita akan teruskan perjalanan daripada kawasan gereja ni, iaitu Pagat Teras. Kita akan melalui jalan ni lah, jalan Pagat Teras ni menuju ke Sungai Lembu yang terletaknya satu lagi hotspot. Saya baru jumpa waktu eksplorasi siang tu, ada satu rumah tinggal, dan rumah tinggal tu berdekatan dengan jalan Bukit Lengkok, kawasan Pulau Pinang. Okay, jadi mungkin saja kami stay kat sini dah tak ada apa dah kot. Kami akan teruskan perjalanan sebab kawasan ni pun tak boleh explore, sebab dia bangunan ni pun sisa dah tinggal runtuhan je, dan takkan kami nak explore kubur. Kami cuma merasai suasana malam pada timbul jatuh. Dah nampak Syak? Macam jatuh. Tak apa, nak habis dah. Sabar Syak, kami nak pergi dah. Okay, tadi ada jadi mungkin sampai kat sini lah, kita akan teruskan perjalanan. Saya merasakan walaupun tempat ini telah berubah keadaan fizikalnya, tetapi dari segi semangat dan aura ia tetap sama seperti 6 tahun lalu. Ya, anjing tak berhenti bunyi, saya tak tahu kenapa. Jika tahun ini kedatangan kami disambut dengan lolongan anjing sebagai petanda, 6 tahun lalu pintu bonet terbuka dengan sendiri sebanyak 2 kali adalah petanda pada malam tersebut. Jalan je. Jalan dah batu, tak ada tar, jadi kena naik slow-slow. Aku belakang bonet je lah. Ha. Buka. Aku turun lah. Nak turun. Boleh turun. Dia minta aku nak apa? Ha? Aku dah nak apa? Boleh turun. Nombor apa? Setelah diteliti, ada persamaan pada kejadian gangguan yang terjadi. Gangguan kamera ditolak, bonet terbuka dengan sendiri,
dan juga bunyi jeritan semuanya berlaku pada kadar 2 kali. Tu dah nampak sampai lah hotspot kita ni. Inilah gereja lama yang dikatakan history, sejarah. Gereja ini bina pada tahun 1882. Lampu tinggi ni. Lampu tinggi ni. Dah tinggi. Jalan dia lubang sikit je, aku kena bawa slow sikit lah. Tak boleh bawa laju. Takut tahu stop pula lagi. Kalau ada bunyi apa-apa dalam video tu, sorry, mungkin silap setting apa. Sebab kereta ni pun bergegak bunyi sikit. Lampu nak nyala balik. Ha? Okay, kita buat. Tidak pasti apa yang ingin disampaikan hasil pencarian saya dalam banyak tradisi mistik. Nombor 2, melambangkan kewujudan dua alam, iaitu alam manusia dan alam gaib. Mungkin ia sebagai isyarat tempat ini ada penghuninya dan penghuninya adalah dari kalangan alam gaib. Inilah tapak perkuburan lama, gereja lama. Lama. Inilah hotspot dia. Ambil lem. Dalam kepercayaan sesetengah masyarakat, roh mereka yang mati dalam keadaan tragis dikatakan terus berlegar di kawasan kematian, seolah-olah tidak pernah menemui penghujungnya. Ada yang memanggilnya roh gentayangan. Namun menurut Islam, roh manusia tidak kembali mengganggu yang hidup. Apa yang disangka sebagai roh boleh jadi hanyalah jin yang menyerupai apa sahaja untuk memperdayakan manusia. Dalam kegelapan, bukan semua yang hadir ingin menunjukkan dirinya. Ada yang hanya mahu memastikan kita sedar akan kehadirannya. Okey, kita akan teruskan perjalanan. Kita akan turun dekat bawah menuju ke lokasi seterusnya. Hujan. Oh, hujan. Dah hujan. Tak hujan tau. Turun-turun hujan tau. Turun-turun hujan. Okay, info yang saya baca dekat pada blog-blog tu, gangguan-gangguan yang jadi kat sini, yang banyak orang cerita adalah mereka jumpa ataupun ada yang terlihat askar yang berkawat dalam kawasan-kawasan kelapa sawit ni. Askar yang berkawat. Benda tu mungkin make sense juga sebab benda ni tempat tu Jepun mai. Waktu Jepun mai tu, Jepun dia ada satu misi dia hang the pope and burn him. Macam tu tak, misi dia buat tu, dia bunuh pop, itu ketua pederi kat gereja lah. So dia bunuh semua kebanyakan paderi kat gereja tu. Dan lepas tu pula kat gereja tu pula lepas tu komunis ambil alih, jadi kubu depa. Dan dikatakan depa gali satu terowong, daripada situ sampai 3 km sampai ke satu lagi kuil ataupun tokong tu nama ada tangga 1000 dekat Bukit Mentajam. Hujan tu. Dan
sampai tahun 1960 lebih. Waktu tu ada perjanjian haknya, iaitu perjanjian peletakan senjata. Ketua mereka pi sign tanda tangan tu. Jadi mereka punya anak buah komunis tu, mereka macam kecewa lah. Ketua mereka cakap kata nak Anjing. cakap kata nak perang lah apa, tapi dia pi sign tak senjata. Jadi mereka macam tawar hati, mereka bunuh diri dalam terowong tu lah. Semua kebanyakan komunis bunuh diri dalam terowong tu. Pasal terowong tu kami cari tak jumpa. Mungkin ada kawasan-kawasan dulu kita tak, mungkin dalam hutan tepi tu lah, sebab kami tak masuk dalam hutan tu. Cina ni banyak kau cerita dah kan kat sini. Sini kena nampak. Ada orang nampak tu macam Orang nampak benda tu lah. aku dulu lah, pernah dulu. Waktu tu aku kecil lagi. Betul. Cerita yang aku famous dengar waktu kecil tu, kawasan ni adalah yang dia kata kedai, ada orang jumpa kedai tu lah. Tu tapi cerita lama dulu lah. Ada ayah dia lalu kawasan ni ada jumpa kedai, lepas tu makan mi. Macam cerita tu macam klise lah, tapi Ada satu lagi cerita. Ni aku rasa tak tahu pernah dengar ke tak, sebab dah sekolah kat Taman Sasih. Aku tak tahu lah urban legend ke tak cerita ni, tapi cerita ni memang orang taman aku dia cerita. Satu aku pun sekolah rendah pun baru nak sekolah rumah. Dia cakap kat Taman Sasih tu ada satu family dia kena bunuh. 7 adik. Tak tahu satu family. Kira orang main memang dah berlumuran darah lah, semua mati kena bunuh lah. Yang kakak dia tu on the way balik main sini tu. Dulu kawasan ni kan semua gelap. Perjalanan nak pergi ke Taman Sasih daripada sana ke sini kan. Dia lalu naik motor kot, tengah-tengah jalan tu tiba-tiba dia kan macam tengah jalan buat tangan macam ni kan. Tangan dia tu macam terkena rambut. Ada benda tu macam tak tahulah benda tu apa hubung kait dia dengan pembunuhan tu. Tapi family dia kena bunuh. Ya. So aku dengar cerita tu macam tu lah. Aku nak cerita lebih-lebih pun aku dah tak berapa ingat sangat. Sebab lama cerita tu Cerita lah. tu sangat lama. Dan aku time tu aku macam antara percaya dan tak tidak. percaya. Cuma kesahihan kata jalan ni seram tu betul ya. Tapi yang kata yang buat tangan berambut tu aku boleh dengar, tapi Cerita aku tu kan? aku boleh dengar, tapi cuma tak pastilah cerita tu kat sini ke apa. Aku boleh dengar lah lama tu, tapi tak pasti lah. Hari tu tak ada. Bawa bubur. Mana pusing saja. Kawasan rumah kosong yang berdekat dengan tu, jalan depan ni, Jalan Bukit Lengkok, berdekatan dengan balai polis lama tu. Kita akan berhenti sikit sebab kami tak tahu rumah ni rumah siapa sebenarnya. Okay, saya dengan Syak akan turun. Tak pasti ni rumah siapa, tapi saya yang pasti adalah rumah ni adalah pemilik dia adalah bangsa Cina. Mungkin dia pindah dulu, sebab agak tak sesuai lah dia nak tidur sini. Ada kereta baru lalu. Ada kereta lori baru masuk ni. Itu kan semua ni. Mungkin. Okey. Okey. Kita orang tebal. Dia macam langgak ni. Tebal ni, tebal. Kan betul? Cara tebal ni buat dia pakai potong ni. Lebah ni, bawah ni. Ih, bahaya.
Ada termingat lebah ni, lebih kepada lebah ni. Oh, dia masuk lah. Tapi syak jumpa pintu masuk. Tak nampak sebab semua tinggi. Oh, tu lah, itu semut tinggi waktu kita main lah. Nampak? Ada orang ni depan sampai tu. Masuk. Tu tengok ni. Tebal Dia tebas. Oh, laluan dah usah. Pergi kebun di belakang. Bismillah. Uish. Bau siap. Bau apa ni? Getah. Oh, tak apa. So, dah tepi ni adalah lombok. Mungkin lombok. Tong-tong ni kenapa? Tarik dengan tong ni dah apa dah? Ha? Minyak? Bau? Tak tahu bau. Minyak. Dah ada nama dekat situ. Ada tu minyak siap. Mana? Ni. Tu dia tengok lah. Tu nampak. Tu minyak ke tebuan? Lebah. Lebah ni. Macam Mungkin bangunannya tu dia pernah dijadikan company company Bahai Development. Development ni lebih kepada pemaju kot. Tinggal jumpa kat rumah ni. Tinggal jumpa kat rumah. Lombong tinggal yang berada di tepi rumah ini membuatkan kawasan ini lebih seram. Selalunya tempat berair dikatakan ada penghuninya yang tersendiri. Okey, kami dah jumpa takungan saya tak pasti takungan apa. Tapi ayat dia agak kotor Syah. Ya. Berwarna warna coklat gelap. Dalam bawah Syah. So dekat belakang pejabat polis ni, balai polis ni,
jalan menuju ke Bukit Lengkok. Oh, buset. Dia try mengai nanti. Ikan apa? Ikan ni kan. Dah tahu dah. Karuan. Lawa ni jalan lawa. Tak lalu ni dia. Dia bersih. Bersih je tengok. Dia bersih lalu ni bersih macam dijaga. Dijaga. Oh, buset. Susah elok. Okay, kat sini ada bunker lama. So tempat ni memang dibina untuk pencegahan komunis dulu. Balai polis ni, tapi dah tak duduk dah. Saya nak masuk tapi macam boleh masuk Syak? Aku try tengok. Tanah depan tu licin tu. Okey ni, dah lihat. Tapi pokok pisang ni ada orang tanam, ada orang jaga kot ni. Ya. Ayak dia berbuih tau, dia macam mana tengok. Aku tak tahu kat atas tu dia buat apa. Dia berbuih kan? Ha. So ni bunker tu dan pejabat pos dah balai polis tu. Kalau ada lihat ada warna biru tu. Tapi saya tak boleh masuk sebab dah berpagar. Saya mungkin ada orang pecah masuk ni sebab tengok laluan ni ada orang pecah masuk. Rumah ini dikatakan lokasi tumpuan untuk geng paranormal melakukan aktiviti mereka. Oleh itu, saya meninggalkan satu kamera dan meneruskan perjalanan ke Bukit Lengkok. Saya dengan Syak tadi dah meninjau kawasan rumah yang ditinggalkan ni, berdekatan dengan lokasi jalan Bukit Lengkok ni, dan kita akan menuju ke jalan Bukit Lengkok. Di sebelah kiri kita akan belok ke kiri. Sebelah kanan tadi adalah kawasan pagar terah, iaitu kawasan gereja tu. Kejut boleh. Kadang-kadang hujan lebat, ayak naik tinggi kan. Ya. Dulu lah tak tahu lah aku daripada korek kan, pergi elok. Okay, Bukit Lengkok ni kalau ikut kisah dah banyak, tapi sebab terlampau banyak sangat saya tak tahu nak ambil mana satu. Dan saya baca yang blog tu, dalam satu blog tu dia tulis yang dekat pagar terah tu ada penampakan orang nampak yang berbaju macam askar ataupun tentera yang sedang berkawat dalam kelapa sawit tu. Ada orang nampak. Satu lagi adalah ni perempuan yang dukung bayi. Jadi kisah dia macam kalau kat pagar terah tu macam tak teli. Kira perempuan dukung bayi dengan, sebab itu lebih kepada ketenteraan ataupun mungkin kisah yang hang cakap tu kot ada kaitan kot. Mana? Pembunuhan tu lah. Tapi pembunuhan tu bukan kat sini kan? Kan? Okay, ada motor. Ada ni relax. Dah biasa lalu banyak kali dah. So ini adalah Bukit Lengkok waktu terkini jalan dia. Lampu kuning. Lampu kuning. Lampu kuning dia pula jauh-jauh, tak rapat-rapat macam lampu putih ni. Atau ada satu zaman tu lampu kuning dia semua tak boleh guna. Yo, Jadi gelap lah. gelap. Okey, kat Bukit Lengkok ni Syak sendiri ada kisah dia, tapi saya rasa elok Syak akan cerita sendirilah dalam blog nanti. Kalau Syak ada masa, dia mungkin dia akan buat berdasarkan benda tu, pengalaman dia diganggu dekat kawasan jalan ni. Anda bolehlah pergi dekat channel Spirit Syak.
Pasal macam ada dua pengalaman Syak. Ya tu. Dua pengalaman. Dan pengalaman tu kalau Syak cerita memang agak memang mind blowing lah. Ya, Memang orang rasa macam orang tak sangka benda macam tu, tapi Syak boleh lalui buat. benda tu. Boleh lalui. So saya harap mungkin Syak akan buat dengan cerita dalam vlog dia lah. Anda boleh ikut lah. InsyaAllah satu hari nanti saya akan buat balik penceritaan semula. Satu tu berlaku kat mana? Lepas tu yang kejadian kedua kat depan tadi. Kedua yang depan tadi tu. Yang ketiga, yang pertama kat situ kan. Yang pertama yang kat depan ni sekejap lagi. Okay. Rekoh ni dulu ada satu pokok besar. Pokok besar. Tapi sekarang dah ditebang lah. Kena tebang dah kot. Lama pokok tu kat situ. Dan tu lampu bukan lampu putih, lampu kuning. Lampu kuning kan. Maksud lampu tu lampu elektrik sebab yang ni solar kan. Ni solar. Ni solar je lah. Mungkin. Tapi kalau dulu gelap lagi lah. Lampu macam depa-depa jarak apa dekat-dekat dah. Sampah. Sampah. Macam ni ada kucing. Okay. Jalan dia taklah panjang sangat pun Bukit Lengkok ni. Tak ada satu kawan cerita lah, dia pernah balik kerja waktu malam, dia nampak ada orang jogging kat tepi kawasan ni. Ni bet. Okey ni tempat lokasi yang pertama Syak di gangguan yang berlaku dekat Syak. Dia bukan gangguan, dia lebih kepada macam satu peristiwa. yang menimbulkan tanda tanya. Peristiwa tu dia mula-mula nampak macam real. Macam real, tapi bila Syak cerita, bila saya dengar dia macam dia mula timbul persoalan dah. Banyak persoalan. Mula timbul persoalan. Okey, jalan dia dah habis dah. Kita dah sampai dekat Mengkuang, Empangan Mengkuang ni. Jalan dia tak panjang pun. Okey, mungkin episod kali ni sampai kat sini je lah. Kita akan jumpa lagi untuk video yang seterusnya. Dan jangan lupa macam saya cakap tadi, boleh kunjungi vlog ataupun channel Spirit Syak. Okay, kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Aku teringin nak masuk gaung bawah ni. Aku teringin nak masuk gaung hutan bawah ni. Hutan ni sikit je. Hutan ni sikit je. Dalam kan? Tapi bawah tak
dalam mungkin dah lama tapi tak sangat apa sebab sampai ke sana ada jadi tanah orang lah. Kalau kat dalam ni lagi banyak tak besar kat sini. Dulu kan dia kata banyak gila accident kereta jatuh bawah kan. Betul. Jadi kat rumah dia tu ada besi ke siap? Sedar? Tak ada. Bah, aku nak bersiul. Tengah buat video kot. Bukan nak kat Saja rumah buat. tadi tu. Ha. Dengar besi tadi aku ingat abang panggil aku. Bila? Time bila? Aku tengok pasang kamera tadi. Tak ada, aku duduk diam je. Sumpah lillahi ta'ala Aku duduk Johor dah. Aku duduk kat kereta kot. Aku masa tu macam abang ikut ada power 2-3 kali kot. Lepas tu aku pergi kat ada main set dia tengok phone kan. Ada kat kereta. Cakap tak apa mungkin ni apa borong apa. Lepas tu dia ada bunyi satu lagi dah. Bunyi tu macam ni lah. Dia macam ni ada cakap dia tengah pasang kamera kan. Aku buat esok dia macam tu. Bunyi Aku takut hang apa kan. Oi, tak ada. Aku duduk diam je. Sumpah dia aku marah tadi. Sound aku tak sampai hang kan? Tak sampai tak dengar langsung. Aku buka slow je. Untuk aku memang kat rumah dia tu tak tahu lah. Aku rasa kamera macam tu tak pulang dah terlampau. Tu jangan nak mesti tu punya panggil aku semua cepat kalau ada apa-apa tak ada. aku tak pergi Kalau aku panggil, aku akan panggil terus Pin. Macam tadi tengah buat video kan. ada mungkin macam bagi lampu apa tadi tu Tak ada. Tak kacau. Katok. Katok. Baby kat dia. tunjuk mana dia Ha? ya ni motor dia Area situ banyak orang main buat paranormal juga. Risau dia pun main balas macam lampu kan. Itulah tu dah lewat orang tak main kot. Sebab esok pagi aku akan ambil pagi-pagi. Adakah bunyi siulan yang saya dengar itu ada kaitan dengan bunyi ketukan dan lampu sensor yang kerap menyala di rumah kosong ini? Mungkin ada asasnya kerana rumah ini kerap dijadikan lokasi live streaming oleh geng paranormal. Ada sebab mereka memilih rumah ini. Jalan ini dilalui oleh orang ramai, namun tidak semua yang melaluinya bernasib baik. Ada kalanya gangguan tidak hadir dalam rupa yang menakutkan, yang muncul dalam bentuk yang biasa, terlalu biasa. Namun kemunculannya pada waktu dan di lokasi yang tidak sepatutnya membuatkan hati mula dipenuhi persoalan. Perasaan terus memujuk bahawa itu hanyalah manusia biasa, tetapi akal terus mencari logik yang tidak pernah ditemui. Dan pada saat itulah satu persoalan mula menghantui fikiran. Bayangan yang kita lihat tadi adakah benar-benar manusia atau makhluk dari alam lain? Mereka tidak semestinya muncul dalam rupa yang mengerikan. Kadangkala mereka hanya perlu menjadi sesuatu yang kelihatan biasa pada waktu dan tempat yang tidak sepatutnya.